Bertemu lagi dalam Momen. Minggu lepas, saya dan Nadira berjalan-jalan di Taman Ekologi Paya Bakau, Kinabaluan, dan kali ini kami nak kongsi pula hidangan yang sedap yang terdapat di wilayah Persekutuan Labuan. Sebelum kami menikmati keindahan matahari terbenam di pantai layang-layangan, kami singgah dulu makan di Ambuyat Semangkuk Agong di Kampung Tanjung Aru Nelayan. Bagi yang tak tahu, ambuyat adalah hidangan berkanji yang dibuat daripada tepung sagu, biasanya dimakan bersama pelbagai jenis lauk. Dekat sini, anda boleh menikmati ambuyat dengan ikan bakar, latok, lokan bakar dan makanan bergoreng. Yang paling unik, cara makannya. Ambuyat tak dimakan dengan sudu atau garpu, tapi dengan candas, sepasang lidi panjang yang digunakan untuk mencubit dan menggulung ambuyat sebelum dicelup ke dalam kuah atau sambal pilihan. Saya cuba ambuyat dengan sambal belacan pedas dan ikan bakar. Memang lain macam rasa dia. Teksturnya lembut dan kenyal sambil rasa lemak sagu itu serap semua rasa lauk di sekeliling. Menikmati makanan tradisional Borneo ini lebih best kerana terletak di tepi pantai dengan angin sepoi dan dihiburkan dengan kunkiran tempatan. Dah habis makan, kita ke pantai layang-layangan pula untuk menikmati keindahan matahari terbenam. Sebenarnya kita orang baru habis je tengok sunset tadi dekat pantai layang-layangan. Memang cantik, ramai juga orang kat sini. Betul. Kita orang pun beli makanan pisang sikit kan. Tapi tadi kita sebelum kita ke pantai layang-layangan ni nak tengok sunset, kita ada pergi makan ambuyat. Ya, betul. Difahamkan tu adalah first time Nadira makan ambuyat. Macam mana experience tu? Kali pertama saya makan ambuyat, dia rasa macam sedap juga sebenarnya. Dia telan kan, dia tak ada kunyah-kunyah, so dia telan, so macam okey, best experience jugalah. Itulah tu satu perkara yang baru juga. Saya pun tak pernah makan. Tak pernah makan juga? Makan juga. Okay. Tadi baru first time makan yang betul-betul. Betul ada lauk dia kan? Ada lauk dia lagi, betul. Makan dengan ikan. Lepas tu dengan sambal ikan tu. So antara perkara yang anda boleh terokai jugalah kalau anda datang ke Labuan ni. Apa lagi based on today's experience lah kan, apa yang Nadira rasa macam paling best sekali? Okay, paling best sekali of course saya dapat makan ambuyat tu lah. And then kita pergi ke Paya Bakau. Di situ kita boleh ambil gambar. Di situ jugalah gambar-gambar yang cantik. Selain daripada itu, kalau anda berada di Labuan, petang-petang nak santai-santai, bolehlah ke pantai layang-layangan ni. Mesti kita tengok sunset kat belakang ni kan. Dah nak habis dah pun. Dah nak habis dah. Tadi kita sempat spend time sikit kan, tengok-tengok. Ramai juga orang kat sini, especially weekend lah. So kita nak sambung tengok lah. Kita pusing lah, kita pusing. Jom kita sambung tengok. Baiklah, itu sahaja dari kami untuk Momen episod keempat. Kita jumpa lagi minggu depan dengan menikmati lebih banyak hidangan di Labuan.